Jadi kalau contoh, saya bagi contoh yang paling glaring lah, yang kemudiannya menimbulkan polemik ini tentang adakah kita perlu menyasarkan balik subsidi ini kepada golongan tertentu yang ke atas. Saya bagi contoh ijazah perubatan. Berapa kos kerajaan untuk menyediakan satu tempat ijazah perubatan di Universiti Awam? RM500,000 seorang. Kejuruteraan is about 150,000 seorang. Dan timbul pula soalan seterusnya, bagi mereka yang tak mendapat tempat di Universiti Awam. Saya bagi contoh yang medik tadi kan. Ada seorang anak, dia tak dapat tempat di Universiti Awam, dia pun bayar pergi ke universiti swasta. Dari segi kedudukan sosioekonomi dia ni lebih rendah, lebih miskin daripada seorang kawan dia yang datang daripada keluarga yang lebih berada tapi berada di Universiti Awam buat ijazah. Yang itu kena bayar mungkin dalam berapa? At most 50,000 untuk satu ijazah tu, at most lah. Kos dia 500,000 kan. Yang ini kena bayar 500,000. Jadi sementara aspirasi kita, kalau boleh kita nak bagi percuma kat semua, memang betul. Dan saya tak pernah relent on kalaulah satu hari kita fix everything, health and education as best as possible, sepatutnya percuma. Buat masa sekarang kita kena manage beberapa isu-isu yang sebenarnya di belakang tabir mata kita ini berlaku ketidakadilan yang besar. Kerana kalau satu keluarga tu dia memang duduk Daman Sahara, kaya raya, kereta 4-5 biji, tapi kita bagi dia 500,000, percuma. Sedangkan 500,000 itu sebahagiannya kalau dijimatkan boleh bagi tempat kepada lebih ramai yang miskin. So that's a philosophical question yang kita kena jawab terlebih dahulu. And if you ask me, saya contohnya yang memang T10 ni, sebab itu anak saya, I've said I will never take scholarship or any loan daripada kerajaan because I can afford it. I will pay full whatever that my son or myself, my son punya education, kerana taking tempat itu akan menyebabkan dia mengambil tempat orang lain yang sepatutnya dapat.